4 hari lepas berkubur lagi harapan untuk melihat gencatan senjata di Gaza dikuatkuasakan. Kali ini hanya melalui satu tangan yang diangkat. Ia sekaligus mengetepikan suara dunia untuk melihat keamanan di bumi Gaza. Kuasa veto yang digunakan Amerika Syarikat sekali lagi menggagalkan hasrat itu. Namun sejauh mana kuasa veto ini menterjemah tanggungjawab sebenar pemegangnya dan berfungsi dengan adil dan saksama di pentas dunia? 4 Jun 2025, Washington guna kuasa vetonya ke atas draft resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai gencatan senjata serta-merta dan berkekalan di Gaza kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Hanya kerana undian negara bernama Amerika Syarikat musnah harapan dunia untuk melihat keamanan di Gaza. Dunia barangkali telah menjangka perkara ini berlaku, namun pada masa sama kecewa dengan sikap Amerika Syarikat yang bagaikan menutup mata, tiada tanggungjawab hingga merelakan sahaja bumi Gaza diceroboh, dirobek dan dijarah adik yang dikasihinya, Israel. Bukan sekali, tapi telah berkali-kali kuasa besar itu memurungkan dunia di pentas yang sepatutnya menjulang keadilan dan keamanan global hanya dengan kuasa mutlak veto yang dimiliki. Ya, penggunaan kuasa veto ini sebenarnya telah melanggar undang-undang antarabangsa yang menjamin hak asasi manusia, yang menjamin keamanan, yang menghukum negara-negara yang menindas ataupun menyerang negara lain. Jadi apabila PBB sebagai badan pembuat keputusan yang menjamin keamanan dunia agar perang dunia tidak akan berlaku lagi selepas pengalaman perang dunia pertama dan juga kedua ini gagal untuk menjamin keamanan dalam mana-mana negara ahli-ahli PBB dan kezaliman pelanggaran hak asasi manusia yang berlaku di mana-mana. Ini telah menggambarkan bahawa kredibiliti PBB itu sangat cacat dan kehilangan keyakinan terhadap kemampuan PBB untuk menjamin keamanan global ini sudah diragukan. Jelas Datuk Ahmad Azam lagi ungkapan "The world is bigger than 5" atau terjemahannya dunia ini lebih besar daripada 5 negara kuasa veto harus dipegang dalam menentukan hala tuju kestabilan dunia. Tambahnya, PBB kini berkedudukan di persimpangan jalan sama ada untuk berfungsi menjamin keamanan global atau hanya alat kepada pemegang kuasa veto yang hanya tamak dengan kepentingan diri. Ini adalah PBB itu at the crossroad, di persimpangan jalan, sama ada ianya benar-benar dapat menjamin keamanan global ataupun ianya hanya jadi alat perkakas kepada 5 kuasa besar, khususnya Amerika Syarikat dalam konteks genosid yang berlaku di Gaza pada waktu ini. Jadi bagi saya dunia harus bangkit, harus bersuara di peringkat regional, Liga Arab, ASEAN, Latin Amerika dan mana-mana kuasa yang ada di seluruh dunia harus bercakap dan merombak sistem veto ini daripada terus disalahgunakan sewenang-wenangnya oleh negara yang mempunyai kuasa.